Jadi bila simpan emas, emosi kita lain. Wah, emas ni cantik. Wah, cantik lah Typhoid ni. Selama ni aku tak ada lagi Typhoid. Belilah sekeping Typhoid. Okay. Okay. Bunga emas, cantik lah bunga emas ni. Okay. Okay. Emosi kita pada emas ialah untuk disimpan. Kita tak ada pula. Okay, saya letak 2 keping ni, tuan-puan. 2 keping ni dah 80 ribu ni. 2 keping dah 80 ribu, tuan-puan. Sekarang ni saya letak lagi satu. Nampak tak? Dia atas tangan saya ni emas 100 ribu. Dan saya tak terasa pun ada 100 ribu ni. Saya nampak emas je, saya tak nampak duit tu. Sebab tu, salah satu nak menabung dengan berkesan, yang pertama ialah paksa. Okay. Yang kedua ialah lupa. Paksa dan lupa. Jadi emas ni salah satu cara yang berkesan untuk kita melupakan simpanan. Kita lupa duit kita ada berapa banyak. Ada 3 keping ni 100 ribu, tapi saya lupa. Oh, ada 100 ribu di tangan saya ni. Okay. Campur ni semua mungkin ada dalam 150 ribu atas meja saya. Saya tak sure. Tengok, saya pun tak sure berapa. Saya tak kira ada berapa ni. Saya pun sebelum ni saya buat live, saya pun tak sedar ada 100 ribu atas meja saya ni, atas buku saya ni. Tapi bila saya kira-kira, berapa ratus ribu ni. Okay. Sama juga dalam akaun Emas Gap ni, bila nampak nombor, saya pun tak tahulah berapa ni. 200 gram. 200 gram ni saya tak keluarkan. Ini pun 100 ribu. Tuan-puan tengok dah, emas dalam atas meja dah 100 ribu, dalam ni pun 100 ribu. Ini sebahagian daripada simpanan saya tau. Sebahagian daripada simpanan saya. Jadi sebab tu saya pun bila waktu saya menyimpan emas dulu, saya pun tak fikir saya boleh menabung sampai ratusan ribu. Saya tak terfikir. Saya tak terfikir, tuan-puan. Sedap-sedap emas kilo. Itu pentingnya. Itu saya sebut tentang pentingnya kita cari satu kaedah yang kita boleh menang dari sudut emosi. Kalau nak menabung emas, menabunglah melalui akaun Emas Gap. Saya tahu sebahagian tuan-puan akan buat comparison harga, tapi bila tuan-puan always buat comparison harga, tuan-puan takut akhir sekali tak menabung.